Aku ni dah turun makan lama dah. Tidur lagi budak ini. Orang dah keluar makan dah. Masih tidur lagi ni. Seronok tidur? Seronok? Tak pada dengan 2 tahun lebih. Lama tidur. Awak tu kena bangun awal. Sondos. Okey, hari ni kami nak bawa kita orang tu pergi merantau pusing Nangga Damai Resort di luar. Nang kacak. Aku tu check in situ, aku rasa nang puas hati. Sebab apa? Sebab pemandangannya beri feeling dekat aku macam macam di dalam Malaysia. Dan aku jumpa sikit kawasan tu untuk biak. Tapi aku rasa macam siapa best. Kami rasa musik mau keluarkan kos, kami rasa banyak lagi idea-idea yang menarik yang kos paling minimum kita boleh guna. Tapi meriahkan di kawasan tu. Yang aku faham ada sikit pokok nang kacak. Memang memuaskan aku nang gaya. Heran ada sesuatu tu. Damai Resort bagi kami cantik, sesuai untuk pasangan yang nak tenangkan fikiran ataupun nak sweet-sweet. Mun si percaya Nangga karakter anak kami tu tenang je dia. Habis raung pusing-pusing, kami duduk dalam bilik. Tapi jangan risau, kami duduk dalam bilik tu boring sebab pemandangan balkoninya, ya Rabbi, tenang jua. Kita orang pergi waktu hujan, ya Allah, cantiknya balkoni kami tu viewnya. Kami pun dah Nangga cuaca panas, jadi kami pun bawalah anak-anak pergi. Anak seorang je pergi ke pantai pula, pergi ke kolam. Aduh, duduk di Sarawak tu Nangga pantai sampai lupa kolam. Masa di KL selalu Nangga kolam, jarang Nangga pantai. Anak kami tu dari kecil lagi dah ajar berenang, tapi sampai kini tu susahnya nak berenang kena Tapi tidak mengapa, sebab kami nak bagi tahu kita orang yang Damai Resort ni memang kacak. Nang ombak macam tu, nang feeling lah. Mun kita orang nak datang situ, datanglah pada hari-hari yang ada promotion. Boleh bawa anak bini keluarga. So apa-apa pun Nangga video tu sondoi.